YB, apa salahnya? MB ni, dia cadang Nurul Izzah sebagai MB. At least saudara Amiruddin ni dia adhere lah dengan two term tak lagi nak jadi MB ni. Baguslah macam tu. Dan itu sekadar cadangan je. Ni devil advocate tak menjadi ni, nampak sangat tak ikhlas tanya soalan. Tak ikhlas. Kalau saya ikhlas bahaya ni. Saya lebih terkejut dengan drama mereka. Kerana Anwar kata, saya tak tahu semua kan. Berita pasal Izzah menjadi MB ni yang saya dengar dalam parti sebenarnya daripada 2024 lagi. Awal. 2024. Berita asalnya begini, ialah Tengku Zafrul akan masuk PKR tahun 2024 dan sepatutnya, yang ini yang saya dengar daripada reporter, daripada kumpulan mereka semua ni kan. Saya duduk terperap dekat kementerian. Saya tak tahulah apa yang dia duduk rancang, tapi tiba-tiba ada orang datang ni. Kalau nak sahkan tanya dia orang lah, tapi mereka takkan sahkan lah. Tapi yang pengetahuan saya berdasarkan maklumat yang saya ada dalaman ialah rancangannya ialah Tengku Zafrul masuk PKR sehingga April 2024. Dan sepatutnya Datuk Seri Anwar umumkan di convention PKR tahun itu, April 2024. Tapi berita tu dah keluar awal. Ada orang kata tim mereka sendiri bocorkan semua lah kan. Jadi bila UMNO tahu, UMNO marah. Jadi UMNO marah semua, tentangan tu kuat. Jadi tidak diumumkan April 2024. Dia berkait dengan Zafrul itu ialah kerana saya dimaklumkan rancangannya ialah Zafrul masuk dan itu akan ada dua pilihan raya kecil. Satu kursi parlimen dikosongkan untuk Zafrul. Besar kemungkinan Ampang lah. Saya pun tak faham macam mana dia boleh fikir yang kalau suruh YB Rozia letak jawatan. YB Rozia tengok je lah kan kau kan. Dia tak boleh paksa dia kan. Jadi itu akan menyelesaikan permasalahan Zafrul kerana penggal perkhidmatan senator dia memang berakhir sekarang kan. Minggu depan dia akan berakhir, tapi bila dia ahli parlimen dia akan berakhir sampai ke pilihan raya lah 2027-2028 begitu kan. Kemudian satu kerusi DUN akan dikosongkan untuk memberi laluan kepada Izzah bertanding lah. Dan Izzah akan jadi Menteri Besar. Itu sepatutnya berlaku. Dan kenapa Izzah dan Zafrul dan Amir ialah kerana Zafrul boleh melicinkan jalan Izzah untuk menjadi Menteri Besar lah. Itu berita dia. Kan itu berita dia kan. Faham lah kan. Amir bagaimana? Masa tu Amir sepatutnya datang ke federal. Tapi oleh kerana rentetan demi rentetan yang bila buat planning ni besar kemungkinan dia tak ambil kira perkara-perkara lain lah. Contohnya dia tak ambil kira yang tentangan UMNO. Yang Zafrul yang nak masuk awal tu lambat dia nak boleh masuk kan. Jadi by the time kita masuk ke September, November, dia dah mula cerita pasal pemilihan parti. Kemudian masuk Februari, Mac 2025 dah pemilihan parti. Kemudian pemilihan parti gunggang. Jadilah macam ni. Zafrul pun terlepas, maka tamatlah dia jadi senator. Jadi saya tak pasti dalam keadaan sekarang yang mana image contohnya ialah Nurul Izzah terpaksa terima lah bahawa pandangan rakyat terhadap beliau itu telah berubah daripada sebelum ini. Sebab ahli politik ahli politik yang dia tidak mengambil pendirian mengenai isu-isu, dan oleh itu kita tak boleh nak baca ni dia pergi ke mana. Memang dia orang sentiasa popular. Sebab itu pada awal contohnya ialah macam Izzah, macam KJ kan. Kalau tengok survey tahun 2016, 17, 18 memang popular. Sebab orang suka, dia ada pembawaan dia semua, tapi orang tak boleh baca. So bila orang tak boleh baca tu, orang tak ada opinion lah. You don't polarize. Bila you don't polarize, you popular kan. Izzah hanya sampai level polarizing itu bila dia masuk pemilihan.
baru-baru ini. Dan pandangan orang berubah lah. Dan saya sebut tu kerana saya ada survey demi survey yang kita buat. Sebab minta maaf lah, saya memang macam itu. Saya memang semak tiap minggu, tiap bulan. Pandangan orang macam ni pasal orang ni. Jadi sebenarnya approval rating, contohnya approval rating Perdana Menteri, approval rating saya sendiri, approval rating Riza, Datuk Zahid Hamidi, semua ni saya ada tau tiap bulan. Sebab tu kalau ada orang yang PAS ke Ceplos ke, dia kata oh kamu tidak relevan, tak apa, sebab saya tahu saya relevan dengan rakyat. Sebab angka itu lebih baik daripada semasa saya menjadi menteri contohnya. Kan kerana rakyat sebenarnya nak clarity. Dia nak tahu sebenarnya isu ini apa pandangan you, isu ni apa pandangan you kan. Jadi Izzah sebelum ini dia mendapat manfaat daripada tidak ada di mana-mana ni. Jadi dia nampak saya lah puteri reformasi. Jadi orang suka macam tu. The moment dia masuk pemilihan parti, benda tu berubah lah kan. Jadi dalam keadaan sekarang, saya tak pasti sama ada dia nak ambil risiko buat pilihan raya kecil. Sebab kalau buat pilihan raya kecil, satu-satunya kerusi calon Melayu yang boleh dikira sedikit selamat untuk PKR di Selangor hanyalah Bukit Antarabangsa. Tapi itu pun agak Bukit Antarabangsa saya ingat 60-40 Melayu, 40% Cina. Tapi itu juga bergantung banyak kepada 40% pengundi bukan Melayu tu. Kalau mereka boykot, silap-silap hari kalah. Jadi sebab itu kod mana pun dia tidak semudah itulah, dengan banyak perkara yang telah berubah selepas pemilihan, kemudian sekarang ini dengan cerita art, cerita tarif, perjanjian tarif, kemudian cerita Syamsul Iskandar kan. Jadi saya menantilah sama ada mereka akan meneruskan atau tidak. Tapi kalau saya ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim kata terkejut, tak betul lah kan. Benda itu kerana beliau yang bermati-matian mempertahankan untuk bawa Nurul Izzah, untuk membawa Tengku Zafrul ke dalam PKR, dan dia tak maklumkan kepada kami pun. Kami tahu daripada bangkangan UMNO tu. Dia tak pernah dibawa ke mesyuarat, dan perkara itu bila kita ada pandangan yang berbeza, dia memang marah lah. Kan, dia tak suka kenapa nak tutup orang masuk semua. Saya tahu sebahagiannya kerana dia untuk chess game ni kan. Jadi cuma yalah, kita merancang, Allah merancang kan. Jadi akhirnya perancangan tu setakat ini nampaknya semakin sukar lah. Setiap hari dia menjadi semakin sukar lah. Dan untuk Selangor contohnya, pilihan raya negeri ialah Jun 2023 kan. Jadi maksudnya menjelang Jun 2026, kalau tak dibuat, kalau ada kekosongan, dia tak perlu buat pilihan raya dah lah. Dan dia complicated juga kerana satu lagi tingkap untuk perkara ini berlaku ialah dengan rombakan jemaah menteri. Rombakan tu nak kena berlaku sekarang. Jadi sepatutnya ideally pilihan raya kecil tu dah buat, dan supaya Amir dah ada menteri besar baru, dan Amir supaya dia berlaku serentak kan. Jadi kalau dibuat dulu rombakan, kemudian baru nak ada pilihan raya kecil pun payahlah. Itulah ceritanya. Tapi saya ada soalan. Tapi ni dari segi pandangan orang awam, rakyat lah. Ke pandangan kau? No, memang ada orang pernah mention kepada saya regarding percaturan politik di mana patutnya satu kerusi parlimen ataupun DUN dikosongkan untuk mereka dua lah. Pandangan yang diberikan adalah macam mana satu sistem yang patutnya dipertahankan, demokratik sistem yang dipertahankan, digunakan untuk percaturan politik. Macam saya nak dia ni jadi the next menteri besar, saya kosongkan kawasan ni, DUN ni. Saya nak dia ni jadi MP, saya kosongkan. So that means saya boleh kata kat ahli parti saya, you kena turun untuk dia ni. Bukankah itu macam a bit too much of the political game ke? Where you simply tell people you have to kosongkan for him, have to kosongkan for her. Dia bergantung jugalah. Saya bagi contoh lah kan. Pilihan raya kecil Port Dickson yang membolehkan Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri hari ini.
Dia keluar penjara tahun 2018. Kemudian untuk dia menjadi Perdana Menteri, dia kena jadi ahli parlimen. Siapa nak kosongkan kursi tu? Dan jadi semasa kami merancang nak masuk pilihan raya umum 2018, yang itu bermain di kepala saya lah. Sebab macam Farhan cakap lah, dia perkara yang sensitif. Maksudnya untuk kita mengosongkan kursi untuk seseorang kan. Jadi calon untuk Parlimen Port Dickson, memang masa saya bincang dengan beliau masa itu, memang dia tahu itu fungsi dan tugas dia. Sumbangan dia ialah saya bertanding, kalau menang dan perancangan ini berlaku, Datuk Seri Anwar keluar penjara, diberi pengampunan diraja, dia perlukan kursi, maka saya akan kosongkan kursi itu kan. Jadi of course tak ada orang berterima kasih kepada aku fikir benda tu awal-awal lah, kalau aku nak mengungkit lah kan. Sebab semua orang masing-masing fikir diri dia je. Dia tak fikir ni kalau macam mana. Masa tu orang lain tak yakin pun yang PH boleh bentuk kerajaan dan Datuk Seri Anwar keluar penjara kan. So, dalam keadaan macam itu, I think dari segi keperluan perjuangan, sebab kalau contohnya Datuk Seri Anwar keluar dan tak ada orang nak kosongkan kursi, kerana memang betul ahli parlimen akan kata, kenapa pula saya nak kena kosongkan kursi? Jadi dalam kes Port Dickson tu, memang perkara itu telah dibincangkan lebih awal. Yang memang itulah fungsi dia dan itulah sumbangan dia kan. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan lain, tak mudah lah. Tambah macam sekarang kan. Ambil contoh yang jadi sasaran bertahun-tahun ini ialah Ampang. Dan pengundi Ampang pilih YB Rozia kan. Dan dia buat kerja dengan baik. Dia seorang wakil rakyat yang antara paling kanan dalam PKR tau. Dan dia dalam PKR ni daripada hari pertama sebagai setiausaha wanita, exco lama semua kan. Hanya kerana nak letak seorang yang baru, parti sebenarnya tidak mudah untuk bagi arahan kepada dia. Sama jugalah macam Chapelaw semua ni. Boleh tengok ayat dia daripada satu minggu dia pening kepala macam mana nak kritik Rafizi ni. Jadi yang terbaru ni kalau tengok kat komen ni mesti banyak ni. Kalau ada Chapelaw setengah tengok live ni kan, Syamsul Iskandar dah letak jawatan, kamu bila nak letak jawatan? Bukan parti pilih saya, yang pilih saya ni rakyat kan. Jadi soalan tadi tu kena berhati-hati juga parti-parti politik. Kita nak kena imbangi bahawa sebenarnya yang memberi mandat itu adalah rakyat. Kecuali dalam kes-kes tertentu. Kes yang berlaku di Port Dickson tu hanya berlaku sekali 100 tahun kot. Kerana untuk memastikan Datuk Seri Anwar ada kursi. Kalau tidak, dia akan ada masalah. Dan masa itu dia berdepan dengan Tun Mahathir. Kalau contohnya dia tak ada kursi dan dia hadapi kesukaran untuk menjadi ahli parlimen, Bersatu dan Tun Mahathir masa itu akan gunakan alasan itu untuk tidak menghormati perjanjian untuk menyerahkan kuasa kepada Dr. Seri Anwar. Jadi kami nak kena fikir awal, sebab itu kursi Port Dickson tu unik, memang betul, dan itu diberitahu daripada awal keadaan. So saya rasa dia ada a few lines that we need to navigate lah. Ramai yang tahu yang YB dah fikir lebih awal benda. Saya rasa orang ramai je tahu kan. Sebab tiba-tiba kenapa dia ni jadi calon kan. Faham. YB, how about langkah Kajang? Adakah itu pun termasuk dalam special kategori yang YB cakap tadi? Yang itu keadaan masa itu pun lain. Kerana sebenarnya Datuk Seri Anwar kita dah tahu bahawa dia akan jadi mangsa politik. Mereka nak masukkan dia dalam penjara. Pada masa yang sama kita juga tahu bahawa Tan Sri Khalid ada kontroversi mengenai pinjaman bank dia. Yang orang duk kata, orang PAS lah selalu duk tuduh kata saya fitnah Tan Sri Khalid semua kan. Sampai sekarang yang saya sebut itu tidak dijawab, dan dalam mahkamah pun saya tidak pernah disaman ataupun diarahkan untuk menurunkan semua yang saya tulis itu. Sampai sekarang dia masih ada di blog saya kan. Jadi kita ada keadaan-keadaan itu kan. Satu ialah
kita tahu selepas pilihan raya umum 2013, Datuk Seri Anwar akan ditekan dan besar kemungkinan masuk penjara. Itu satu. Kedua ialah kita ada masalah dengan Tan Sri Khalid kerana kontroversi itu akan digunakan untuk menekan Pakatan Rakyat dan PKR pada ketika itu. Kerana soal macam mana hutang dia 70 juta dihapuskan. Yang itu tak menjawab sampai sekarang lah. Cuma saya selalunya tak jawab kerana tak baik, arwah dah meninggal kan. Yang ketiga ialah soal pergaduhan antara Tan Sri Khalid dengan Azmin Ali ni. Kerana dia menggoncang parti dan dia melemahkan parti kan. Jadi pandangan ni pada ketika itu, satu strategi yang boleh dibuat yang dikira killing 2-3 birds with one stone ialah buat apa yang pernah berlaku contohnya dengan Erdogan dulu atau banyak di tempat lain, bahawa kita perlukan Datuk Seri Anwar untuk memimpin dahulu kerajaan negeri. Kerana bila dia sudah jadi menteri besar dan juga itu lagi payah tau untuk memenjarakan seorang menteri besar. Kerana dan dia mula berkait dengan negeri semua. So it's a part of protection kan. Dia juga memenuhi keperluan politik untuk mempamerkan kemampuan pentadbiran beliau supaya menjadi model kan. Dan dia juga menyelesaikan pada ketika itu keretakan yang semakin berlaku akibat perebutan kuasa di antara Azmin dengan arwah Tan Sri Khalid kan. Dan kita dah baca semua dan kita dah tengok sebenarnya tarikh-tarikh mahkamah. Lama mana selalunya daripada mahkamah rayuan untuk buat keputusan, nak keluar judgement, sehinggalah ke mahkamah persekutuan, semua kita dah tengok lah kan. Dan pada ketika itu bacaannya ialah amalan biasa mahkamah. Datuk Seri Anwar, kes dia itu tidak akan sebab kalau ingat kes dia masa tu kan, dia semasa di mahkamah tinggi dia dijatuhkan hukuman tidak bersalah tau. So dia masih lagi tidak bersalah lah. Jadi soalnya ialah masa itu pendakwa raya merayu di mahkamah lebih tinggi. Jadi kita dah tengok notis lama, maksudnya bila pilihan raya kecil itu berlaku dia boleh bertanding. Tapi yang di luar bacaan kita ialah macam mana mahkamah pada ketika itu memendekkan segala-galanya, dia menjadi kes paling ekspres dalam dunia, dalam sejarah Malaysia lah. Hanya kerana tak nak bagi Anwar Ibrahim bertanding di Kajang, maka yang sepatutnya rayuan itu didengar 6-7 bulan lagi, tiba-tiba esok lusa dah kena dengar. Jadi itulah yang berlaku lah. Tapi memang saya setujulah, sebaik yang mungkin, kecuali keperluan itu sangat mendesak. Sebab itu kalau tengok dua-dua langkah Kajang, Port Dickson, semua berkaitan dengan Anwar Ibrahim. Saya pun rasa dia tidak boleh digunakan untuk percaturan politik biasa. Dia sepatutnya untuk sesuatu yang kita rasa sangat strategik dan diperlukan untuk mempertahankan, melonjakkan masa itu suara pembangkang lah dalam negara kan. Baik Babi, clear untuk isu yang pertama.